Pastinya peminat-peminat rindukan dengan pasangan duet Ramli Sarip dan juga Khatijah Ibrahim yang aktif dalam persada seni tanah air hingga kini. Terbaru, pasangan ini bakal menjayakan konsert Cak Lempong Extravaganza anjuran Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara. Jom kita dengar apa komen otai-otai kita ni. Saya rasa satu benda yang sangat positif dan saya nampak banyak warna di situ, dan bila dipilih lagu untuk kita buat persembahan berdua, saya rasa benda tu boleh dijadikan pop culture. Saya akan menyanyikan dua buah lagu, duet bersama Abang Ramli satu lagu, begitu juga dengan Abang Ramli. Mahukah engkau mengerti harapan serupa mimpi? Kita nak buat konsert 30 tahun Doa Buat Kasih, tapi kita kena sabar sikit. Baru nak masuk 30 tahun tapi sikit lagi. Kita pun ada juga plan untuk rakamkan lagu lama balik, arrangement yang baru, dan mungkin termasuk lagu-lagu barulah insya-Allah. Saya harapkan program ini akan sentiasa kita buat pada setiap tahun. Dan inilah yang kita nak angkatnya, memertabatkan seni dan budaya, khususnya budaya yang beridentitikan Negeri Sembilan. Dan ini merupakan satu impact ataupun satu injakan baru dalam muzik tradisional ke arah muzik, orang kata world music sebagaimana yang dipetik oleh Datuk Ramli tadilah. Kita menuju ke arah world music insya-Allah.